Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan, salam Jumaat penuh barakah. Aku rasa nak cakap lagi lah tentang jargon. Tentang Mak Jargon. Tak tahulah dia subjek yang menarik kot untuk sehari dua ni. Sebab dia nak tunjuk hero. Jadi kita pun kita hero kan dia jugalah. Okey, semua orang pun tengok kan macam mana dia terpekik-pekik, terjerit-jerit semalam dekat parlimen. Dah macam orang jatuh peranakan macam tu. Aduh, jargon-jargon sebenarnya just nak cakap kat semua orang kat sini. Kenapa dia terjerit-jerit, terpekik-pekik macam tu? Sebenarnya jargon ni dia try very hard untuk impress. Dia pertama sekali dia nak impress apa? Dia nak impress orang yang gantung dia, ataupun dia nak impress ahli, maksudnya kepimpinan tertinggi parti. Dia nak tunjukkan, oh kau gantung aku ya, kena buang aku ya. Kau tengoklah betapa handalnya aku dekat parlimen ni. Macam itulah lebih kurang lah dari segi psikologi kan. Dia try very hard. Itu yang jerit-jerit memekik-mekik dengan fakta ke laut tu. Okay, so dia ingatkan wow, best lah, dah sangat bagus lah dia cakap tu. Lepas sudah habis tu pun keluar buat lagi press conference, sidang media dia lah kononnya, sidang media shock sendiri. Kononnya nak bagi tahu orang bahawa kerajaan ni kerajaan yang pekak, kerajaan yang macam sebab labelkan dia apa, bebal dia labelkan dia memang dia lebih daripada bebal, dia bodoh. Okay, dan labelkan dia pun marah lah. Dia kata kerajaan ni tak mendengar lah, macam-macam lah, apa-apa. Okay, so dia try lagi ni nak impress. Kali hari ni awal semalam dan hari ni juga rupa-rupanya bersatu macang tengah planning. Tak payah gantung lah jargon ni, buang terus. Dia dah bukan asset, dia liability. Dia liability kepada parti. Satu kalau kononnya dia memburuk-burukkan presiden dia lah, tak tahulah. Yang tu kita tak nak campur, itu masalah dia. Tak nak campur pun masalah parti dia, yang parti keparat dia tu kan, parti bunga teh ayam dia, kita tak nak campur. Cuma nak ceritanya jargon ni berusaha keras. Sedangkan dia ialah dalam masa yang sama, bila kita tengok macam mana dia berhujah, fakta-fakta yang diberikan semuanya hancur lebur. Maksudnya macam budak bodoh. Bodoh-doh, orang Kelantan kata. Bodoh-doh. Tahu dah bodoh-doh? Oh, dia dekat kononnya yuya-yuya ni, topik-topik ni nak royaknya. Kononnya salah satu yang macam apa dia kata? Dia kata kita bagi 1 trilion dekat US, kita tak dapat apa pun. Bodoh nanti ni. Kerana kau ingat semua orang cetak duit macam kau ke jargon? Cetak duit 1 trilion betul pergi hantar ke US. Kau ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sign cek, okey ambillah teram, ambillah teram, wak gapa wak gaji rima gapa, mun wak gapa ambillah 1 trilion gitu. Jargon. Mu pepeh sebenarnya, tapi mu buat bodoh. Mu nak tunjuk bodoh ke, mu nak tunjuk cerdik aku tak tahu. Tapi faktamu, contoh-contohmu royak tu sangat menggambarkan mu ni bodoh. Kalau mu nak belikkan fakta tu, kalau nampak cerdik tak apa. 1 trilion ialah nilai dagangan. Aku gerak sana gerak sini sebab silau. Kata-kata pecah ni, cahaya banyak masuk ni. Okey, nilai dagangan ialah 1 trilion yang melibatkan pelbagai sektor. Pembuatan, sektor medical, banyaklah. Dan untuk tempoh bertahun-tahun lah, rasanya dalam 5 tahun. Itu nilai dagangan dia. Termasuklah yang kita ekspor. Lepas tu apa barang-barang US yang hadir datang ke sini, pelaburan dan sebagainya. Itulah 1 trilion. Nilai dagangan, kerjasama perdagangan. Dan perincian tu mungkinlah kalau kau nak apa, kata kau nak belit ke, kau nak gain attention penyokong kau carilah fakta klausa-klausa tu yang tidak terlalu jelas kebodohan kau tu. Kecek Kelantan mata, kecek luar mata. Dok bodoh nak jargon ni ke. Memang betul lah macam orang-orang macam buai lah dia, wak gapo. Lagi pun orang macam sendiri hari tu ke dia kalah pemilih. Allah, hai. Duk yuya kat parlimen nak tunjuk ke siapa. Kalau kita tengok dekat media sosial ni banyak kejian daripada pujian. Jadi walau sendiri pun tak tergamak nak puji.
Walau sendiri pun tak saya puji si Jagon ni. Sebab tak ada asal nak puji. Dengan suara duk sekak-sekak ni kecek orang kena cekik ke hati. Lepas tu fakta pula tak tahu gapo-gapo. Budak hak bodoh. Budak hak tak sekolah pun boleh mikir tak logik. Allah. Parok budak. Oh ni. Pening kita kau. Jadi buat masalah ni hamba rasa Jagon ni objek yang sesuai lah kalau kita nak kecek sebagai topik di TikTok. Sebab lucu. Dia ni lucu. Dia nak tunjuk backing, dia nak tunjuk tegang. Tapi hak nampak kat darat lagi nampak dah bodoh ketok. Bodoh ketok. Okey? Jagon. Okey, panas. Okey, tu je. Assalamualaikum.